Ya. Saya rasa dalam kes unik yang KJ terangkan, persahabatan lama dengan Datuk Rizal, Datuk Harrison pun sebagai sahabat lama dan menjadi pecadang. Jadi di situ mungkin keadaan unik, kita bantu calon. Jadi saya faham pendekatan KJ tersebut. Dalam hal ini, hal pentaksub Twitter tu KJ, dia akan cari apa saja sebab dan alasan. Kalau you buat apa pun, dia orang tak suka, dia orang tak suka. Jadi itu tak payahlah menjadi pertimbangan apa-apa keputusan. Just nak explain lah. Ya. Sebab benda ni dan juga kepada pentaksub Perikatan Nasional, janganlah promotekan benda ni seolah-olah saya bagi endorsement kepada anda secara total, ya, sebab saya konsisten calon. Ya. Calon. Okey, kita masih kekal keluar sekejap dan sekejap lagi kita akan kembali bersama dengan tetamu keluar sekejap. Okey. Selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap. Dan seperti mana yang kita sebut tadi, pada hari ini Syaril, kita ada tetamu yang istimewa. Nak balance Ya. episod yang sebelum ini. Sebelum ini kita ada